Hai Top Sibian, kapal selam sebagai kenderaan dan senjata paling penting dalam misi laut tentera mempunyai tugas yang memerlukan ia berada di bawah laut dalam. Bila diserang atau berlaku kerosakan pada kapal, nak baiki atau selamatkan diri memang susah sangat. Sebab tu, banyak kapal yang ditinggalkan atau hilang secara misteri. Walaupun ada yang berjaya ditemui, nak angkat bangkai kapal tu bukan kerja senang. Tapi, tak bermakna ia mustahil kan? Jadi kapal mana yang bernasib baik? Jom kita tengok. Kapal selam U-534. Walaupun U-534 bukan kapal selam tempur, nasibnya malang betul. Ia sebenarnya digunakan untuk latihan, tapi kena bom sampai tenggelam ke dasar laut selama lebih 40 tahun. Kapal ini sangat penting dari segi sejarah kerana ia merupakan kapal selam terakhir yang keluar dari Jerman sebelum Perang Besar berakhir pada tahun 1945. Ada yang beranggapan U-534 digunakan untuk membawa pemimpin tertinggi Jerman melarikan diri. Sebab tu tentera British mencarinya dan menyerang hingga tenggelam di timur laut Pulau Anholt, Denmark. Pada tahun 1986, seorang penyelam Denmark bernama A.G. Jensen menemui kapal ini di kedalaman 67 meter. Ada kabar angin mengatakan kapal tu menyimpan emas milik tentera Jerman. Namun selepas ia berjaya diangkat pada tahun 1993 dengan kos sekitar 16 juta ringgit, tiada emas yang dijumpai. Hanya beribu-ribu artifak purba saja yang ditemui. Pada tahun 1996, kapal ini dipamerkan di Birkenhead, England, sebelum dipindahkan ke pelabuhan feri Woodside pada tahun 2008 sehingga sekarang. Kalau betul ada emas, admin rasa mesti kapal ni dah lama berjaya diangkat. K141 Kursk. Tak tahu apa rahsia yang tersembunyi, tapi kapal selam nuklear K141 Kursk meletup semasa latihan ketenteraan di Laut Barents pada tahun 2000. Negara-negara barat tawar bantuan segera, tapi Rusia tolak mentah-mentah. Akibatnya, Kursk tenggelam ke dasar laut pada kedalaman 108 meter dan semua 118 kru dalam kapal tu meninggal dunia. Kemudian diketahui bahawa letupan tu berpunca daripada kebocoran bahan bakar hidrogen peroksida dalam peluncur torpedo kapal. Setahun selepas tragedi itu, Rusia mengupah sebuah syarikat dari Belanda dengan bajet lebih daripada 337 juta ringgit untuk mengangkat bangkai kapal. Tapi dengan berat 17,000 tan, dilengkapi 2 reaktor nuklear dan 22 peluru berpandu, misi ini bukan mudah. Kapal Giant 4 diubah suai dengan lift gergasi 9,000 tan untuk mengangkat Kursk. Disebabkan kerosakan teruk, badan kapal terpaksa ditebuk untuk mengurangkan tekanan dan bahagian depannya dipotong sebelum ia berjaya dinaikkan. Misi ini dianggap salah satu operasi penyelamatan kapal selam paling rumit dalam sejarah. Kalau tiba-tiba meletup masa tengah kerja, kos berjuta ringgit tu memang tak berbaloi. The CSS Hunley. The CSS Hunley adalah satu legenda yang akan dikenang selamanya. Kapal selam ini nampaknya rajin tenggelam sampai 3 kali, macam dah terbiasa pula. Pada tahun 1863, ia tenggelam 2 kali semasa ujian, dengan kali kedua meragut nyawa penciptanya, Horace Hunley. Kali terakhir, Hunley beraksi dalam medan perang sebagai kapal selam pertama yang berjaya menenggelamkan kapal perang musuh semasa Perang Saudara Amerika sebelum akhirnya tenggelam buat kali terakhir seperti ucapan selamat tinggal. Pada tahun 1995, bangkai Hunley ditemui di kedalaman hanya 9 meter dari pantai Charleston, South Carolina, lebih kurang 6 kilometer. Namun, misi menyelamatkan Hunley memerlukan perancangan teliti. Akhirnya, pada tahun 2000, ia berjaya diangkat menggunakan teknik yang mudah tetapi berkesan dengan membina rangka buih untuk menyokong dan mengangkat kapal dengan berhati-hati. Operasi ini berjaya sepenuhnya dan Hunley kini dipamerkan di Hunley Museum, North Charleston. Kos untuk menyelamatkan kapal ini hanya 84 juta ringgit. Cukup berpatutan dengan keadaan bangkai kapal yang masih baik. Kalau senang macam ni, nak angkat berkali-kali pun tak jadi masalah. Kapal selam Soviet K159. Kapal selam biasa tenggelam mungkin tak begitu mengerikan, tapi kalau kapal selam nuklear yang tenggelam, lain ceritanya. Risiko kebocoran radiasi boleh mencemarkan alam sekitar. Di Laut Barents, berhampiran Pulau Kildin, barat laut Rusia, terdapat bangkai kapal selam nuklear K159 milik Rusia yang tenggelam sejak tahun 2003.
Ketika itu, kapal yang sudah dilucutkan tugasnya ini sedang ditarik dari pangkalan di barat laut Rusia ke galangan kapal untuk dileraikan. Namun, cuaca buruk menyebabkan insiden tak dijangka di mana kapal ini tenggelam bersama 9 anak kapal. Kini, ia berada di kedalaman 240 meter bersama 2 reaktor nuklear. Walaupun reaktor itu dah dimatikan sejak 1989, masih terdapat bahan bakar nuklear terpakai seberat 800 kg di dalamnya. Hal ini menimbulkan kebimbangan tentang potensi kebocoran radiasi yang boleh memberi kesan buruk kepada kawasan sekitar. Rusia mengumumkan rancangan untuk mengangkat bangkai kapal ini pada tahun 2030. Tapi kalau bahan radioaktif tu bocor sebelum sempat diangkat, memang masalah besar. Kapal selam Mi-Jet Jepun. Semasa Perang Dunia Kedua, Jepun menggunakan senjata rahsia untuk menyerang di lautan, kapal selam kecil Type A atau lebih dikenali sebagai Mi-Jet Submarines. Dalam serangan terhadap Pearl Harbor pada 7 Disember 1941, Jepun menghantar 5 kapal selam Mi-Jet untuk beroperasi. Namun misi itu gagal dan 2 kapal selam tersebut hilang tanpa jejak. 10 tahun kemudian, salah satu Mi-Jet ditemui tenggelam berhampiran pintu masuk ke Teluk Pearl Harbor dalam keadaan meletup dari dalam. Bangkai itu kemudiannya ditarik oleh tentera laut Amerika dan dibuang ke laut dalam. 4 dekad berlalu, pasukan penyelidikan bawah laut dari Universiti Hawaii menemui bangkai kapal selam kecil di kedalaman 458 meter. Selepas siasatan, ia disahkan sebagai salah satu kapal Mi-Jet yang pernah ditarik dan dibuang oleh tentera laut Amerika. Pada tahun 2002, pasukan yang sama menemui satu lagi bangkai Mi-Jet, kali ini di kedalaman 335 meter, tidak jauh dari lokasi pertempuran Pearl Harbor. Hari ini, kedua-dua kapal selam Mi-Jet tersebut dijadikan monumen peringatan untuk rakyat Jepun. Ia kini dipamerkan di Akademi Tentera Laut Etajima. K-129. Pada tahun 1968, kapal selam Soviet K-129 dilaporkan hilang selepas meninggalkan pangkalan Rybachi untuk menjalankan rondaan biasa. Tentera Soviet segera melancarkan operasi pencarian selama 2 bulan, tetapi usaha itu gagal dan akhirnya dihentikan. Namun, Amerika Syarikat berjaya mengesan isyarat letupan yang dipercayai datang dari kapal selam tersebut. Dengan maklumat ini, kapal selam Halibut dikerahkan untuk mencari bangkai kapal dan berjaya menemuinya. Selepas itu, CIA melancarkan operasi rahsia untuk mengangkat kapal selam Soviet itu dari dasar laut. CIA meminta syarikat Lockheed membina alat berbentuk cakar gergasi untuk menangkap dan mengangkat K-129. Tetapi pada tahun 1974 semasa operasi dilakukan, bangkai kapal yang sudah rapuh menjadi pecah 2 bahagian ketika sedang diangkat. Lalu jatuh kembali ke dasar laut dan hancur menjadi serpihan kecil. Hanya beberapa bahagian kecil kapal yang berjaya dibawa naik menggunakan alat tersebut. Walaupun misi itu dianggap gagal, tak dapat dinafikan ia memberi tamparan hebat kepada Soviet. INS Sindurakshak. Nama kapal selam ini mungkin agak sukar disebut, tetapi ia merupakan kapal buatan Rusia yang mula bertugas dalam Tentera Laut India pada 1997. Selepas berlaku insiden yang tidak dijangka, ia telah diangkat dengan kos lebih daripada 13 juta ringgit. Namun, selepas insiden malang, kapal ini akhirnya ditenggelamkan ke dasar laut sedalam 900 meter dan dimusnahkan sepenuhnya. INS Sindurakshak mengalami letupan dan kebakaran besar semasa berada di limbungan kapal di Mumbai pada 2013. Tentera laut terpaksa menyewa syarikat swasta untuk mengangkat kapal selam seberat 2,300 tan dari dasar laut. Operasi ini mengambil masa 72 jam dan memakan belanja sebanyak 14 juta ringgit. Hasil siasatan mendapati insiden ini berpunca daripada kesilapan manusia. Kemudiannya, bangkai kapal ini diputuskan untuk dimusnahkan pada tahun 2018. Tentera Laut India menyeret kapal ini ke laut dalam, meletupkannya dan membiarkan serpihannya tenggelam ke dasar laut tanpa nilai. Duit bajet habis macam tu aja. Sayang betul. KRI Nanggala 402. Nak selamatkan bangkai kapal selam bukanlah kerja senang. Walaupun usaha dah dibuat habis-habisan, kadang-kadang tetap tak berjaya. Contohnya, kes kapal selam KRI Nanggala 402 di Indonesia. Kapal ni dibeli dan mula berkhidmat dengan tentera laut sejak 1980. Tapi semasa melakukan latihan di Laut Bali pada 21 April 2021, Nanggala 402 tiba-tiba hilang. 3 hari lepas tu, Tentera Laut Indonesia umumkan secara rasmi yang kapal selam tu dah tenggelam ke dasar laut sedalam lebih 850 meter.
Malangnya, tekanan air yang kuat buat kapal tu pecah jadi 3 bahagian. Sedangkan kapal tu cuma direka untuk tahan kedalaman sekitar 500 meter je. Pada 3 Mei tahun yang sama, tentera laut China datang bantu usaha selamatkan bangkai kapal tu. Tapi yang berjaya diangkat cuma 2 rakit penyelamat seberat 700 kg. Bila cuba angkat bahagian kapal selam, malangnya terputus. Selepas pertimbangan, diorang dapati operasi ini terlalu rumit dan berisiko tinggi. Akhirnya, misi dihentikan. Kapal Nanggala dibiarkan bersemadi selamanya di dasar laut. Sedih, tapi apa boleh buat kan? K429. Jarang-jarang ada kapal selam yang boleh tenggelam sampai 2 kali. Tapi itulah yang berlaku dengan K429, sebuah kapal selam milik Armada Pasifik Kesatuan Soviet. Pada tahun 1983, semasa kapal ini masih dalam proses pembaikan yang belum siap sepenuhnya, ia diarahkan keluar untuk latihan di Teluk Saranaya. Disebabkan keadaan teknikal yang tak siap dan kurang pengalaman kru, kapal tu tenggelam hingga ke dasar laut sedalam 50 meter. Malangnya, 14 kru meninggal dunia di tempat kejadian, tapi 106 orang lagi berjaya diselamatkan. Operasi untuk selamatkan K429 ini memerlukan 24 kapal dan 152 penyelam serta mengambil masa 40 hari sebelum bangkai kapal tu berjaya diangkat dan dibawa balik ke pangkalan. Lepas tu, kerajaan Soviet keluarkan lebih 23 juta ringgit untuk baiki K429. Tapi pada tahun 1985, kapal ni tenggelam sekali lagi. Kali ni di pelabuhan di kawasan pembaikan gara-gara kecuaian pekerja. Akhirnya, kerajaan terus arahkan supaya kapal ni dikeluarkan daripada perkhidmatan. Boleh bayangkan betapa K429 ni jadi mimpi buruk buat tentera laut Soviet. USS S-51. Sebuah kapal USS S-51 tenggelam dengan pantas selepas dirempuh oleh sebuah kapal steam dari Rom pada tahun 1925 ketika ia berada di permukaan air berhampiran Pulau Blok. Akibat pelanggaran tersebut, air laut melimpah masuk ke dalam kapal selam tu. Mahkamah memutuskan kedua-dua pihak bersalah. Kapal dari Rom kerana tidak memperlahankan kelajuan dan USS S-51 kerana lampu pencahayaan tidak mencukupi. Operasi menyelamat kapal selam ini bermula pada penghujung tahun 1925. Namun, teknologi menyelam ketika itu masih primitif. Pasukan penyelam terpaksa memakai pakaian dan topi tembaga yang berat untuk menenggelamkan diri mereka. Bekerja dalam keadaan yang sangat sukar selama beberapa bulan. Operasi tersebut terpaksa dihentikan seketika sebelum diteruskan lagi pada pertengahan tahun 1926. Dengan bantuan pontun besar, ia berjaya diangkat dan dibawa ke Brooklyn. Malangnya, pada 1930, kapal tersebut dileraikan dan dijual sebagai besi buruk. Kapal Perang Musashi. Kapal perang Musashi dan Yamato dari Jepun merupakan kapal perang terbesar yang pernah dibina dengan reputasi sebagai kapal yang mustahil dimusnahkan. Namun, pada 24 Oktober 1944, Musashi ditenggelamkan ke dasar Laut Shibuya pada kedalaman 914 meter selepas dihujani 17 bom dan 19 torpedo. Lokasi kapal perang Musashi yang karam kekal menjadi misteri selama 71 tahun sehingga akhirnya ditemui pada Mac 2015 oleh salah seorang pengasas Microsoft, Paul Allen. Penemuan ini memakan masa 8 tahun dan menjadi momen bersejarah kerana semua dokumen reka bentuk kapal ini telah hilang selepas perang. Musashi diakui sebagai keajaiban teknologi perang pada zamannya. Bahkan untuk menenggelamkan kapal ini memerlukan senjata pemusnah yang sangat-sangat kuat. Media Amerika pernah menggelarnya sebagai Raja Kapal Perang, menunjukkan betapa luar biasanya kapal ini dalam sejarah peperangan. Kapal selam UB-2. Kapal selam UB-2 milik tentera Jerman yang digunakan semasa Perang Dunia Pertama dibina pada tahun 1915 dan 1916. Ia hanya mampu menyelam sedalam 50 meter saja. Pada September 2017, kapal selam ini ditemui di luar pantai Belgium pada kedalaman hanya 30 meter di bawah permukaan laut. Walaupun keadaannya masih agak baik, bahagian atas dan haluan kapal mengalami kerosakan yang teruk. Malah, laluan keluar daripada kapal selam ini juga didapati tertutup rapat. Sebelum ini, kapal selam ini dipercayai tenggelam di kedalaman beberapa kilometer. Namun, banyak bahagian kapal selam ini masih berada dalam keadaan asal sehingga kamera periskop masih boleh menangkap gambarnya dengan jelas. Kereta kebal Valentine era Perang Dunia Kedua.
Kereta kebal rendah Mk3 Valentine ialah salah satu kereta kebal buatan England yang dihasilkan semasa Perang Dunia Kedua. Dengan lebih daripada 8,000 unit dibina antara tahun 1940 hingga 1944 oleh syarikat Vickers Limited. Kereta kebal ni terkenal kerana ketahanan dan kebolehpercayaannya. Salah satu kereta kebal ini ditemui di kawasan tanah rendah berhampiran Sungai Warta di barat Poland. Dipercayai bahawa kereta kebal tersebut cuba menyeberangi sungai tetapi jatuh ke dalam air apabila permukaan sungai dilitupi ais. Ini berlaku semasa tentera merah Soviet sedang bergerak ke Berlin untuk menyerang tentera Jerman pada tahun 1945. Proses mengangkat kereta kebal ini penuh cabaran dan memerlukan pelbagai peralatan berat. Anehnya, kereta kebal ini masih dalam keadaan yang sangat baik. Lumpur dan juga sedimen sungai ini telah melindungi plug dan tarikh pembuatannya dengan sempurna. Pada tahun 2000, kereta kebal ini dihantar ke bekas Soviet sebagai sebahagian daripada sejarah Perang Barat dalam Perang Dunia Kedua. Kapal selam AE-1. AE-1 adalah kapal selam milik tentera laut Diraja Australia yang hanya beroperasi selama 7 bulan. Kapal selam ini dikenali sebagai His Majesty's Australian Submarine AE-1 yang dilancarkan pada 22 Mei 1913 di limbungan Vickers Limited di England. AE-1 merupakan kapal selam kelas E pertama yang dibina untuk tentera laut Australia. Pada tahun 1914, semasa operasi pertamanya, AE-1 menunjukkan prestasi yang memuaskan dan mampu berinteraksi dengan kapal pemusnah tentera laut. Namun tidak lama selepas itu, isyarat kapal selam ini menjadi tidak stabil sebelum hilang sepenuhnya. Kehilangan AE-1 telah mencetuskan pelbagai misi pencarian selama bertahun-tahun. Akhirnya, pada April 2018, kapal penyelidikan RV Petrel digunakan untuk meninjau lokasi bangkai kapal selam tersebut. Lebih daripada 8,000 imej berjaya dirakam untuk memahami punca sebenar kapal ini tenggelam. Namun begitu, sebab kehilangannya kekal menjadi misteri hingga ke hari ini. Kereta kebal British era Perang Dunia Pertama. Pada tahun 1917, hampir 500 kereta kebal British muncul di bawah kabus tebal semasa pertempuran Canberra, satu peperangan yang sangat terkenal. Ini menjadi kali pertama dalam sejarah penggunaan kereta kebal bersama pesawat tempur dalam sebuah peperangan. Pada tahun 1998, kereta kebal British yang diberi nama Deborah dengan berat sekitar 27 tan telah ditemui. Kereta kebal ini dikenali dengan bunyi enjinnya yang sangat kuat dan pengeluaran asap karbon monoksida yang begitu banyak. Walaupun salah satu bahagian kereta kebal masih dalam keadaan baik, bahagian lain telah kehilangan lapisan perisai luar. Kereta kebal ini ditemui tidak jauh dari lokasi asal pertempuran. Di kawasan berdekatan, terdapat 4 lagi kereta kebal yang terkubur bersama dengan kubur juruterbang yang dikebumikan di tanah perkuburan British Flesquier. Lokasi ini menjadi bukti sejarah pentingnya pertempuran tersebut. Kereta kebal ISU-152. ISU-152 adalah kereta kebal besar milik Kesatuan Soviet yang direka untuk memusnahkan kereta kebal lain dalam peperangan. Ia dilengkapi dengan meriam bersaiz 15.2 cm, menjadikannya kenderaan tempur yang sangat kuat dan menakutkan. Tentera Jerman bahkan memberi nama khas untuk kereta kebal ini. Namun, atas sebab-sebab yang tertentu, sebuah ISU-152 telah ditinggalkan di kawasan terbuka di Ukraine selama lebih 20 tahun. Akhirnya, tentera Ukraine memutuskan untuk menghidupkan semula kereta kebal ini. Walaupun telah terbiar selama lebih 3 dekad, selepas sedikit usaha baik pulih, kereta kebal ini berjaya beroperasi semula secara autonomi. Kereta kebal T-3476. Kereta kebal T-3476 dihasilkan di kilang Stalingrad Tractor dan merupakan kereta kebal bersaiz sederhana milik Kesatuan Soviet yang digunakan semasa Perang Dunia Kedua. Ia direka oleh tentera Jerman dan dianggap sebagai salah satu kereta kebal terbaik di dunia pada masa itu. Namun, tiada siapa yang tahu bagaimana T-34 ini berakhir di sekitar Sungai Don di selatan Rusia.
Terdapat spekulasi bahawa kereta kebal ini mungkin tenggelam ketika cuba menyeberangi sungai melalui jambatan pontun yang runtuh. Pada 14 Julai 2016, kereta kebal ini berjaya dikeluarkan dari sungai dengan berhati-hati. Apabila ia diletakkan di darat, ramai yang terkejut melihat keadaannya yang masih dalam keadaan baik. Kemudian kereta kebal ini dibersihkan dengan air daripada bomba dan dipercayai ia mungkin satu-satunya yang masih ada dari perang tersebut. Kereta kebal Jerman Stug 4. Kereta kebal Jerman Stug 4 adalah kenderaan tempur yang dilengkapi dengan 4 senjata dan digunakan selepas Perang Dunia Kedua. Salah satu kereta kebal ini ditinggalkan di tepi sungai dan dilupakan selama lebih 50 tahun. Pada tahun 2006, seorang ahli sejarah amatur memutuskan untuk mencari sisa-sisa kereta kebal ini dan menemui ia terkubur dalam lumpur pada kedalaman 10 kaki. Proses untuk mengeluarkan kereta kebal ini dan memperbaiki senjata serta pelindungnya memakan masa hampir 2 tahun. Pada tahun 2008, kereta kebal ini dipindahkan ke Bandar Poznan dan pada musim panas 2009, ia dipanggil kembali untuk digunakan semula pada tahun 2012. Kereta kebal Panther Jerman. Pada tahun 2015, kereta kebal Panther Jerman ditemui bersama senjata lain yang disembunyikan dalam ruang bawah tanah sebuah rumah di Berlin. Polis juga menjumpai pelbagai senjata era Perang Dunia Kedua berhampiran lokasi kereta kebal ni. Menariknya, pemilik rumah tersebut memiliki senjata ini secara haram, melanggar undang-undang kawalan senjata perang di Jerman. Selepas penemuan itu, pihak berkuasa menghubungi tentera Jerman untuk membongkar kereta kebal tersebut. Proses itu mengambil masa lebih daripada 9 jam dengan bantuan 2 kereta kebal penyelamat. Kereta kebal ini berada dalam keadaan yang sangat baik dan telah dibaik pulih sepenuhnya, kecuali trek rodanya yang hilang daripada roda utama. Pemiliknya yang kini menghadapi tuduhan telah mengupah peguam untuk mempertahankan dirinya. Namun besar kemungkinan dia tidak akan mendapat kembali kereta kebal tersebut. Jika anda suka video Top Sip, anda boleh komen, like dan follow. Dan jangan lupa saksikan video-video baru daripada Top Sip.